Jadi Nasi Kandak Fest 3.0 ni adalah semata-mata untuk kita bawa daripada, sebelum ni pun dah bawa, tapi lah ni kita bawa lebih sikit daripada Penang dan juga daripada Johor dan juga daripada KL. Kita bawa daripada Penang ni semata-mata sebab kita, yalah, banyak orang semata-mata nak makan nasi kandak daripada pergi sampai Penang kan, sebab bila orang makan ni kat mana, di mana ceruk pun dia akan pergi. Jadi untuk itu kita nak memudahkan orang yang ada kat sini, kita bawa yang famous lah kan, yang selalunya orang kata apa, memang top lah. Jadi kita bawa dia orang kat sini. Jadi siapa-siapa yang memang apa ni, semua yang rakyat yang orang kata nak pergi makan nasi kandak kat Penang, silakan. Tapi kita dah bawa 29 dan 30 hari bulan. Mana 2 hari ada kat sini, daripada 10 pagi sampai ke 10 malam. Jadi siapa-siapa yang nak main makan, dijemput datang ke Datum Jelatik Shopping Mall dan enjoy lah makanan kat sana. Lepas tu lagi satu menariknya, dia pukul 3.33 ada 333 makanan dengan harga RM3. Jadi 333, ingat nombor 3. Jadi 3.33 siap lah patok, dapatlah RM3. Harga tu sebenarnya dekat RM10 lebih. Jadi dia bagi RM3. Jadi siapa yang main dulu, dia dapat dululah. Jadi jangan sekali dah habis, lepas tu orang kata, "Oi, saya tak dapat." Tak boleh lah kan. Kita memang dah, dia apa ni, penganjur dah siap, dah bagi tahu 333. Ingat nombor 333. InsyaAllah. Jadi kita secara orang kata keseluruhannya, kita memang nak promote ke nasi kandak nasi kandak ni kepada semua rakyat. Tapi walaupun dah famous, tapi melalui Presma dengan Nasi Kandak Hunters, kita akan promote lebih lagi lah ya. Saya harap semua rakyat yang ada di KL ni ambillah kesempatan ni, datang ramai-ramai, kita jayakan Nasi Kandak Fest 3.0. Dan kalau boleh tu, ini akan bawa promosi kepada Tahun Melawat Malaysia tahun 2026. Jadi insyaAllah kita harap semua ni akan berjalan lancar dan kita akan dapat sambutan yang amat-amat menggalakkan.